Biar betik. Kompilasi Biar Betik. Burung paling pelik dan unik di dunia. Biar betik. Burung ini dianggap burung terpaling bodoh di dunia. Pernah dengar tentang kakapo? Burung comel ini berasal dari New Zealand dan terkenal sebagai burung yang lucu dan tahap kecerdikannya yang rendah. Kakapo tak boleh terbang, tetapi itu tidak menghalangnya daripada cuba memanjat pokok tinggi. Masalahnya, kadang-kadang ia terlupa dan terjun ala pandai renong. Burung jantan kakapo ada satu tabiat yang pelik. Waktu musim mengawan, ia akan buat bunyi boom yang kuat untuk menarik pasangan. Kebiasaannya, tak ada burung betina yang datang pun. Bagaimana cara ia melepaskan hajatnya yang tidak kesampaian itu? Ia akan mencari batu-batu dalam hutan yang seakan-akan sama saiz dengan kakapo lain dan meneruskan projeknya. Kadang-kadang juga kakapo akan mengawan dengan kepala manusia yang bertuah. Kurang asam punya burung. Namun, kakapo dikelaskan sebagai haiwan terancam. Jadi saintis bekerja keras untuk menyelamatkan burung ini, walaupun terpaksa berkorban kepala masing-masing dalam proses. You are being shagged by a rare parrot. Yeah, boy. Kurang asam punya burung. Biar betik. Kalau terdengar bunyi ini dalam hutan tiba-tiba, hang jangan tunggu. Hang lari. Lari macam kenal ikan hantu. Ini ialah burung kasawari. Nama saintifik dia Casuarius casuarius. Burung paling bahaya di dunia. Kasawari ya, bukan Kawasaki. Burung ni hanya boleh dijumpai di Papua Nugini dan utara Australia. Tinggi dia boleh capai 2 meter, berat pula 70 kg. Ia burung ketiga terbesar dan terberat di dunia. Tapi yang buatkan dia bahaya bukan setakat saiz dan kelajuan dia, tapi perangai. Perangai macam hantu. Dia ni serang siapa saja yang masuk kawasan dia. Kalau dia serang, dia akan lompat dan bagi flying kick. Kuku dia panjang, tajam macam lembing. Petugas zoo kalau nak pergi dekat, wajib bawa perisai rusuhan. Memang bahaya, not haram. Dan ni bukan pelam harum manis tau, tapi telur kasawari. Ya, telur dia kali hijau. Biar betik. Ini ialah burung emu. Nama saintifik dia Dromaeus novaeholandiae. Burung emu ni burung yang terbesar di Australia dan yang kedua terbesar di dunia. Betul-betul dekat belakang burung unta. Paling tinggi pernah direkodkan sampai 1.9 meter. Burung emu ni sepupu rapat dengan burung kasawari. Burung ni tak boleh terbang. Sayap dia kecil, tapi kaki panjang dan besar. Burung emu boleh lari sampai 50 km per jam. Penyepak dia pun power. Boleh patahkan tulang dan buat hang kelam terus. Dah tu dia ni jenis baran. Warning tak ada, salam tak ada. Terus sedah dia bagi kat tengah belakang. Kajang pak malau kajang melipat. Kajang hamba tu kajang dapat. Tapi part paling gila dalam sejarah, pada tahun 1932, tentera Australia pernah berperang dengan burung emu. Depa sampai bawa machine gun lah. Lepas berbulan di lawan akhirnya, depa kalah. Bayangkan, kalah perang dengan burung. Memang power not haram. Biar betik. Ada penguin yang tidur 10,000 kali sehari. Awak? On the way. Ini ialah penguin chinstrap. Nama saintifik dia Pygoscelis antarcticus. Orang panggil dia chinstrap sebab dia ada corak line hitam kat bawah dagu dia, macam dia pakai tali topi keledar. Penguin ni antara spesies paling banyak di dunia dan hanya boleh dijumpai di pulau-pulau kat sekeliling benua Antartika. Penguin chinstrap ni spesies yang bersaiz sederhana. Tinggi dia dalam lingkungan 70 hingga 75 cm saja. Penguin ni boleh hidup sampai 20 tahun. Tu pun kalau tak kena makan lah. Pemangsa utama penguin ni ialah anjing laut leopard dan paus pembunuh. Cara tidur dia memang luar biasa. Penguin ni tidur sat saja, lebih kurang 4 saat setiap kali dia terlelap. Tapi dia jenis tidur berkali-kali, sampai dekat 10,000 kali sehari. Dia memang pakar microsleep. Dah macam snooze alam dah. Entah bila nak bangun. Biar betik. Burung ini mampu meniru hampir semua jenis bunyi. Ini adalah lyrebird, juara tiru suara dalam dunia haiwan. Burung unik ini berasal dari hutan-hutan Australia, terutamanya di kawasan tenggara seperti New South Wales dan Victoria. Time musim mengawan, lyrebird jantan guna ekor panjang dia untuk menari. Tonggek sana, tonggek sini. Selain boleh tiru bunyi burung lain, lyrebird juga boleh meniru apa saja bunyi yang dia dengar. Bunyi kamera, siren kereta, malah bunyi gergaji elektrik.
Jangan terkejut, bunyi pistol laser dari filem Star Wars pun dia bedal. Semua bunyi-bunyi ni akan digunakan si jantan untuk karang lagu yang unik dan cuba pikat si betina. Kalau dia suka, cerah peluang untuk berkeluarga. Pernah anda lihat burung seperti ini? Kongsikan di ruangan komen. Biar betik, burung ini guna seni bina cantik untuk pikat pasangan. Ini adalah bowerbird. Nampak seperti burung biasa, tapi demi cinta, ia sanggup bina istana. Bowerbird hidup di Australia dan Papua Nugini. Biasanya di kawasan hutan hujan, hutan terbuka dan belukar. Kerja dia bukan setakat cari makan, dia arkitek cinta. Apabila musim mengawan bermula, si jantan akan membina struktur istimewa dipanggil forward. Bukan untuk duduk, tapi untuk menarik perhatian sang betina. Hiasannya dari bunga, buah, batu hingga ke sisa plastik manusia pun disebatnya. Asal nampak cantik. Lepas hias, si jantan akan buat tarian comel untuk pikat hati si dia. Kalau si betina suka bawa dan tariannya, barulah dia settle down dengan si jantan. Sudikah awak terima saya? Awak dah sediakan semuanya? Pejamkan mata. Bayangkan rumah banglo, 5 bilik tidur, 9 bilik air, 3 ruang tamu, kolam mandi 3 tingkat. Dengan macam-macam janji manis, kau masih ingat dia jantan setia. Tapi itu baru mangsa pertama. Sebab dia buaya. Biar betik, burung ni ada skill memburu yang sangat unik. Ini adalah black heron atau Egretta ardesiaca, turut dikenali sebagai bangau hitam. Ia merupakan spesies bangau yang berasal dari Sub-Sahara Afrika. Skill hebat burung ni dipanggil canopy feeding. Dengan mengembangkan sayap seperti payung, black heron mencipta bayang-bayang untuk menarik ikan ke arahnya. Ikan ingat ini adalah tempat perlindungan kerana suka bersembunyi di bawah bayang. Noh, masuk perangkap. Memang cakap no haram pun tak guna. Dia dah jadi dina. Berdiri tanpa sebarang pergerakan, black heron akan menunggu dengan penuh sabar. Waktu mangsanya galit lepak bawah kaki dan zerak, terus dapat rezeki. Teknik ni memang menjadi kad air cetek macam paya dan tasik di Afrika. Bulu hitam dia bukan saja lawa, tapi juga membantu menyempurnakan teknik ini dalam mencipta bayang yang sempurna. Memang perfect, no haram teknik dia. And now this world shall know pain. Biar betik, lebah dengan tebuan kalau nampak burung ni memang terus pasrah. Tu dia, Maida. Ini ialah honey buzzard. Kalau dalam bahasa tempatan, kita panggil dia burung helang lebah. Satu-satunya burung dari kategori raptor yang daya dia fokus pada sarang lebah dan tebuan. Honey buzzard ni makan semua isi sarang, dari larva, pupa sampai ke lebah atau tebuan dewasa. Wush, habis satu keturunan dia tibai. Malah dia satu-satunya haiwan yang berani makan tebuan gegasi Asia. Tebuan paling bahaya di dunia. Bukan biasa-biasa nah. Kalau kena ketik dengan tebuan ni secara berjemaah, memang terus menghadap ilahi. Tapi untuk honey buzzard, langsung tak ada masalah. Badan dia memang khas untuk lingkupkan sarang tebuan dan lebah. Burung ni ada bulu keras yang lebat dan bersusun kerap macam sisik, dengan kulit tebal terutamanya dekat muka dan tengkuk dia. Memang kebal no haram lah dengan sengat lebah dengan tebuan. Kalau dia dah kenyang, dia akan rembat sarang tu sikit, bawa balik ke sarang dia. Beda jamu anak-anak nanti. Biar betik, burung ni guna api untuk memburu. Ini adalah black kite atau nama saintifik dia Milvus migrans. Burung ni tinggal di negara-negara yang cuaca kering dan banyak pada rumput seperti Afrika, Australia dan India, dan terkenal dengan taktik unik ketika memburu. Burung lain kalau nampak api terus cabut, tapi dia ni cari asap. Black kite kebiasaannya memburu ketika ada kebakaran di kawasan lapang. Kalau tak banyak mangsa, black kite akan ambil ranting yang sedang terbakar, bawa terbang jauh ke tempat aman damai yang tak ada konflik apa-apa, dan jatuhkan ranting tu kat situ untuk mulakan kebakaran baru. Memang boleh jadi ikon pemanasan global. Bila api marak, semua binatang kecil lari keluar dari tempat mereka sembunyi. Time tu lah dia mulakan operasi, buat rondaan di kawasan terbakar tu dan sambang sekong demi sekong mangsa yang ada. Esok lusa kalau lapang balik, dia buat lagi. Kalau ingat manusia saja yang pandai guna api, fikir balik, burung pun ada strategi. Fuyo, cerdik no haram burung ni. Biar betik, burung ini ada skill tarian ala Michael Jackson
Ini adalah stripe kuku atau nama saintifiknya Tapera naevia. Ia merupakan spesies burung yang hanya boleh ditemui di benua Amerika Selatan. Burung dengan jambul cantik dan suara panggilan merdu ini juga memiliki satu ciri yang amat unik, iaitu sepasang tangan. Tangan ini sebenarnya ialah bahagian sayap yang dikenali sebagai alula. Ayam pun ada tahu. Nanti beli kepak ayam dekat pasar, cuba cek. Namun stripe kuku memiliki alula yang jauh lebih besar dan boleh digerakkan seperti jari-jari. Stripe kuku jantan menggunakan alula ini semasa musim mengawan, digabungkan dengan koreografi tarian yang amat menakjubkan dalam usaha untuk memikat pasangannya. Tarian ini juga digunakan untuk menunjukkan dia abang long kawasan kepada stripe kuku jantan yang lain. Adakah anda pandai menari seperti burung ini? Kongsikan di ruangan komen. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe tau.